hidup semula. Cara mereka hidup semula. Pegangan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah hidup semula. Ini yang dipanggil sebagai khilaf. Islam sekarang dah tak berubah di dunia. Kita nampak Mesir, rakyat Mesir pilih Presiden Ketua Muhammad Morsi, seorang yang berlambangkan kepada pendidikan agama yang kuat, hafal Quran, orang yang telah mengislamkan Mesir sekarang ni, sedikit demi sedikit. Jadi backdrop ni backdrop yang paling besar. Berapa saiz? Tidak ke arah Islam kembali ke alam syariat. 20 kali 10 backdrop. Bukan designer, tukang buat banner je lah. Oh. Tapi dia pemalu. Okey, jangan lupa besok 23 Mac, Sabtu, di tempat Masjid Al-Husna Bandar Stanway, kita ada program besar. Santai hibur pemuda masjid. InsyaAllah, datang ramai-ramai. Programnya besok. Program besok. Tapi hari ni buat backdrop. Punya hebatnya Bob ni. Last minute pun boleh jadi juga. Terima kasih Bob. Boleh ya?